Pernah tak anda terfikir, ada satu ancaman ni, dia boleh ubah hidup kita dalam sekelip mata je. Hari ni, kita nak bongkar pasal stroke, satu musuh senyap yang menyerang tanpa kita sedar pun. Kita mulakan dengan satu fakta yang terus terang agak menakutkan. Tanpa oksigen, sel-sel otak kita yang super penting tu boleh mula rosak dalam masa beberapa minit je. Serius, setiap saat yang berlalu tu sangat-sangat kritikal. Inilah realiti kecemasan bila kita cakap pasal stroke. Jadi, apa benda sebenarnya stroke ni? Senang cerita, bayangkan ia macam satu serangan otak. Bila aliran darah ke otak kita terganggu, sama ada sebab tersumbat atau pecah, sel-sel otak tu mula tak dapat oksigen. Akibatnya, kerosakan yang boleh jadi kekal. Okey, dalam cerita stroke ni, ada dua penjahat utama. Yang pertama dan yang paling biasa berlaku ialah stroke iskemik. Fikirkan macam paip air kat rumah kita tersumbat. Samalah konsep dia. Salur darah ke otak tersekat sebab ada darah beku. Yang kedua pula, yang ni lagi bahaya. Stroke hemoragik. Kali ni bukan tersumbat, tapi salur darah yang lemah tu pecah. Terus berlaku pendarahan dalam otak. Cuba tengok data ni, nampak tak? Majoriti kes stroke iaitu 80% adalah jenis iskemik yang tersumbat tu. Maknanya 4 daripada 5 kes stroke puncanya adalah salur darah yang tersumbat. Ini jelas tunjukkan yang darah beku ni lah punca utama yang kita kena betul-betul berjaga-jaga. Sekarang, jom kita siasat lagi dalam. Apa sebenarnya yang buat salur darah ni boleh tersumbat atau pecah? Kita nak kenal pasti musuh-musuh senyap yang dah lama bekerja kat belakang tabir buat kerosakan sikit-sikit selama bertahun-tahun tanpa kita perasan. Musuh nombor 1, tak lain tak bukan, tekanan darah tinggi. Cuba bayangkan salur darah kita ni macam hos getah yang lembut tu. Kalau tekanan air dalam tu terlalu kuat, berterusan pula tu, lama-lama hos tu akan rosak dan jadi keras kan? Macam itulah salur darah kita. Keadaan ni memang perfect untuk ia tersumbat atau pecah. Seterusnya, musuh nombor 2, kolesterol tinggi. Lemak yang berlebihan dalam darah kita ni, dia boleh melekat kat dinding salur darah dan membentuk plak. Sikit demi sikit, plak ni makin tebal dan laluan darah jadi makin sempit. Dia macam tengah bina empangan tau. Sampailah satu masa, boom! Aliran darah ke otak boleh tersekat sepenuhnya. Merokok pula. Ini musuh yang serang dari macam-macam arah. Dia bukan je buat salur darah jadi sempit, tapi bahan kimia dalam rokok tu sendiri boleh jadikan darah kita lebih pekat dan melekit. Bila darah dah melekit, senang sangatlah nak jadi beku. Okey, selain 3 musuh utama tadi, ada lagi tahu faktor-faktor lain yang bersembunyi. Kencing manis, contohnya, dia merosakkan salur darah secara senyap kat seluruh badan kita. Masalah jantung pun boleh jadi punca. Dan jangan lupakan gaya hidup kita sendiri, pemakanan yang tinggi garam dan lemak, kurang bersenyam, semua ni sikit demi sikit menambahkan risiko stroke tu. Baik, bahagian ni tolong fokus betul-betul. Sangat-sangat penting. Bila stroke menyerang, setiap saat tu ibarat emas. Ingat ni, masa adalah otak. Kalau kita boleh kenal tanda-tanda amaran ni dengan cepat, ia boleh selamatkan nyawa dan kurangkan kerosakan otak. Ini dia, benda paling penting untuk kita semua hafal. Guna je kaedah MTP. Mesti telefon pertolongan. Pertama, M untuk muka. Cuba minta orang tu senyum. Tengok, muka dia jatuh atau sengit sebelah tak? Kedua, T untuk tangan. Minta dia angkat kedua-dua tangan. Perasan tak kalau sebelah tangan tu macam lemah dan jatuh? Dan ketiga, P untuk percakapan. Cuba suruh dia ulang satu ayat yang mudah. Percakapan dia jadi pelat dah. Kalau anda nampak salah satu je daripada tanda-tanda ni, jangan fikir panjang. Terus telefon talian kecemasan. Segera. Okey, sekarang apa jadi lepas serangan tu berlaku? Walaupun stroke ni satu benda yang sangat menakutkan, tapi masih ada harapan. Perjalanan untuk melawan semula bermula sebaik sahaja rawatan kecemasan diberikan. Jom kita tengok macam mana perjalanan pemulihan seorang pesakit stroke. Mula-mula kat unit kecemasan, doktor akan buat imbasan otak untuk tahu punca dan bagi rawatan segera. Bila keadaan dah stabil, fokus akan beralih kepada kawalan faktor risiko macam ubat untuk darah tinggi dan kolesterol. Tapi, perjuangan sebenar adalah di fasa pemulihan melalui fisioterapi, terapi pertuturan untuk bina balik kekuatan dan fungsi badan yang hilang. Dan ini membawa kita ke bahagian yang paling penting sebenarnya. Walaupun kita dah cerita betapa bahayanya stroke, berita baiknya ialah kebanyakan kes stroke ni boleh dicegah. Ya, betul. Kuasa untuk bina benteng pertahanan tu ada kat tangan kita sendiri. Jadi, macam mana nak bina benteng ni?
Mudah je. Ia bermula dengan 5 komitmen utama. Komitmen untuk kawal tekanan darah, komitmen untuk berhenti merokok, komitmen untuk jaga makan dan bersenam secara konsisten, dan yang paling penting, komitmen untuk buat pemeriksaan kesihatan berkala supaya kita sentiasa selangkah di hadapan musuh senyap ni. Petikan ni memang tepat sangat. Stroke ni rasa macam dia datang tiba-tiba kan? Tapi hakikatnya ia adalah kemuncak kepada satu proses yang dah berlaku senyap-senyap selama bertahun-tahun. Dan sebab ia bermula secara senyap, maknanya kita ada peluang untuk hentikan dia. Kita boleh cegah. Jadi, inilah mesej terakhir untuk kita semua. Janganlah tunggu sampai terlambat. Ambil tindakan hari ini juga. Fahami risiko anda, ubah gaya hidup dan jaga kesihatan otak kita. Sebab mesejnya sangat-sangat jelas, cegah sebelum lumpuh. Jaga diri ya. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!